Ni nakitnya sikit. Apa tu tak baik. Kau bayar dengan tiket tu yang kau bayar 39. Hasil perjanjian yang dibuat pada tahun 1999 hanya berakhir pada tahun 2020. 10 tahun lagi kita mana? Kalau kata Putih dapat 50 juta, bolehlah tahan. Bagi ada 39, kerajaan dapat sekian. Ini kerajaan berapa? Dia dapat 20 duit ke dia? Ini nak berubah. Bila kita tak ikut panduan Allah dan Rasul. Bila ustaz pun dia main mengajar, dia baca Nur. Dia nak tahan lah perjuangan kaum ini. Sebab selamat kaum beriman nak mewujudkan masyarakat yang bertakwa. Allah kata Arab semua Arab. Judi bola apa Arab? Ini nak judi bola apa ni? 11 Juni hingga 12 Julai Piala Dunia di Afrika Selatan. Jangan lupa betul dan betul. Liga 2 akan hidup 24 siaran secara langsung 24 tahun. Kan? Judi bola. Ada lesen jadi anak. Tak ada lesen boleh cukup. Tak saya jadi ada Pak Imam kita 52 dulu. Oh kita 52. Dia punya umur sampai meninggal. Pokok tu dalam mulut asal untuk itu. Kita akan biasa umur kita aku lah. Dia tangkap judi. Tak ada lesen. Judi bola boleh. Tiga-tiga ayat, tepuk lah mana-mana. Apa lu kata? Ini bukan masyarakat yang bertakwa. Inilah tuan-tuan dan puan-puan yang disebut oleh Al-Quran. Orang beriman berjuang di jalan Allah ada matlamatnya. Matlamat untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa dan makmur. Kemakmuran. Ingat kemakmuran, kekayaan negeri yang mereka hidup itu diagi-agikan ke seluruh rakyat. Tapi sebaliknya walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut wa ta'miman. Ustaz tak baca ayat ni. Dia nak kena dia orang beriman apa ya? Kan? Cuba baca ayat ni. Orang tidak beriman, mereka berjuang di jalan syaitan. Jalan syaitan apa matlamat? Kalau orang beriman ada matlamat. Golongan yang berjuang di jalan syaitan juga ada matlamat. Apa dia yang pertama? Yang pertama berpuasa. Meskipun cara mereka dapat puasa itu tak betul, dia tak kuli janji aku tetap dapat puasa dan terus berpuasa. Ni yang berjuang di jalan Allah. Tipu pun tipu lah. Galang-galang sini lah. Dulu selama tak macam sampai kita nak baca nak mudah. Menang dia dulu selama. Menang apa? Orang banyak bukan murka. Jangan gunakan masjid untuk kepentingan politik. Kita tak boleh. Republik 23 April 2010 Masjid Ar-Rahimah Kuala Kubu Baru menganjurkan bacaan Yasin dan solat hajat untuk mengenalkan calon yang bernama Kamal. Politik kan tu? Baca Yasin, banyak hajat dalam masjid. Jawab sekarang. Inilah tuan-tuan double standard. Kita tak boleh, dia boleh. Benar atau apa? Bacaan Yasin dan solat hajat untuk mengenalkan calon yang bernama Kamal. Ladat. Sahabat kita cari. Hari itu doa Yasin pun berbeza kan? Ini apa? Ini apa? Ini pun. Ini adalah Kamal kat. Oh, lepas ni.